Iblis jawab tak? Iblis jawab. Allah bagi peluang, Iblis jawab kan? Allah tak kata Allah kunci mulut terus. Tak payah jawab lah, aku dah tahu dah. Allah bagi peluang. Iblis jawab. Qala, dia berkata, aku khairun, lebih baik minhu, darinya. Sekarang dia menjawab dengan dia mendakwa. Apa dakwanya? Aku lebih baik daripada Adam. Bila dia mendakwa dia lebih baik, kaedahnya apa lah? Kaedah dalam Islam, setiap orang yang mendakwa kena bagi bukti. Apa kaedah tu? Al-bayyinah al-bayyinatu alal mudda'i. Siapa yang mendakwa apa-apa, dia kena bagi bayyinah. Bayyinah, bukti. Saya pandai, apa bukti? Pandailah. Itu bukan bukti. Okey. Jadi yang suka sombong, berbangga dia lebih baik ni, dia belajar daripada siapa? Iblis. Sifunya adalah iblis. Lepas tu dalam Quran, kata Syekhul Islam, jangan guna tiga perkataan ni. Sebab tiga perkataan menunjukkan keluar daripada mulut orang yang sombong. Satu, ana. Saya 3 kali pergi haji. Sombong tu. Orang tak tanya pun. Semua anak saya pandai. 9A. Sombong tu. Kalau orang tanya pun tak patut jawab. Ni orang tak tanya pun. Saya ada 3 kereta. Semua belum habis bayar. Dia tak jawab yang tu. Satu, jangan guna anak. Kecuali kita nak orang tanyalah. Awak nama apa? Jangan pula. Saya tak boleh cakap, nanti sombong. Yang kedua siapa dia? Apa dia? Kata Firaun. Firaun kata apa? Indi. Satu, ana. Yang kedua, indi. Apa kata Firaun? Bukan. Li. Alaysa li mulku Misra. Kata Firaun, dia berbangga dengan apa? Alaysa li, bukankah milik aku? Li itu milik aku. Mulku Misra, kerajaan Mesir. Ini kereta milik saya. Ini rumah milik saya. Li. Yang ketiga, kata Qarun. Indi. Apa kata Qarun dengan harta yang banyak tu? Innama utitu ala ilmin indi. Aku jadi kaya ni sebab ilmu daripada aku. Jadi aku jadi pandai kaya ni sebab aku belajar di MRSM. Okey? Sekarang Iblis nak bagi bukti dia tu lebih baik. Apa buktinya? Khalaqtani, engkau mencipta aku min nar, dari nar apa dia? Api. Wa khalaqtahu, dan engkau menciptanya min tin, dari tanah. Okey. Ini bayyinah, bukti dalil bahawa iblis tu lebih baik daripada Adam. Apa dia? Allah cipta. Tengok dia mengaku tu. Dia mengaku Allah cipta dia. Mana apa tu? Dia tahu dia hamba, dia makhluk. Jadi sepatut kalau dia mengaku dia makhluk, dia dicipta, janganlah sombong.
Bila sebut makhluk, maka makhluk lemahlah. Sebab dia diciptakan, tapi tak sedar diri. Matalah Iblis dengan Firaun mana lebih jahat? Firaun lebih jahat. Kenapa? Dia mengaku Tuhan. Iblis, jahat-jahat Iblis pun, dia mengaku tak Tuhan. Tak? Bahkan dia berdoa, kalau dia berdoa, dia minta pada siapa? Allah. Dan dia mengaku, engkau cipta aku makhluk. Jadi Iblis dengan Firaun, mana lebih baik? Mana kurang jahat? Dua-dua jahat. Tapi yang paling jahat, Firaun. Okey. Betul tak? Iblis menggunakan hujah sebab dia dicipta daripada api dan ada dicipta daripada tanah, maka dia jadi lebih baik dan tak patut dia sujud pada Adam. Betul tak logik tu? Betul? Kenapa tak betul? Bagi alasan, bagi hujah. Iblis pun ada hujah walaupun tak betul. Tanah selalu dipijak. Jadi macam tu api lebih baiklah. Tak. Dia api lebih baik daripada tanah lebih baik daripada api. Iblis ni dicipta daripada api yang panas. Tanah tak panas. Panas dengan sejuk mana kita nak? Sejuk. Lepas tu yang kedua, tanah boleh tak padamkan api? Api boleh tak hilangkan tanah? Api boleh tak bakar tanah? Tak boleh. Dan kalau nak bakar api, kena ada tanah tak? Boleh tak bakar di udara? Tak boleh. Jadi, mengikut logik akal pun, tanah memang lebih baik daripada pengajaran di sini apa dia? Manusia bila buta kebenaran, dia guna hujah makan diri. Faham tak? Orang kalau bodoh, dia guna hujah untuk hentam diri sendiri. Jadi hujah Iblis ini sebenar, hujah ke atasnya, bukan hujah untuknya. Kita sekarang banyak cari api ke, banyak cari tanah? Banyak beli api ke, banyak beli tanah? Menunjukkan apa? Tanah lebih baik. Dan api yang dicipta, Allah cipta Iblis daripada api ni bukan api yang macam ni. Bukan api yang macam bulan tu. Tenang, sejuk. Tak. Api yang betul-betul panas. Allah sebut dalam surah apa ni? Mimmarijin. Api yang kemuncak tu. Yang paling panas dan dekat dengan asap. Apa nama ayat tu? Mimmarijin minnar. Api yang paling panas tu. Jadi akhirnya dia guna hujah untuk makan diri. Okey? Jadi pengajaran yang paling besar di sini apa dia? Jangan apa? Jangan sucikan diri anda. Jangan rasa diri anda lebih baik. Haram kita rasa kita lebih baik pada orang. Hukumnya haram. Dan boleh jadi dosa besar seperti Iblis ni. Kadang-kadang Iblis ni terang-terang dia kata aku lebih baik. Kadang-kadang ayat aku lebih baik tersirat. Dia tersirat. Bukan jelas. Contoh. Bila kita kata orang salah, sebenarnya kita nak bagi tu apa? Aku betul. Bila kita kata orang teruk, kita nak bagi tu apa? Aku okey. Betul tak? Itu mengaku kita lebih baik secara tersirat. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi sendiri pun tak pernah hukum orang sesat. Kerja Nabi menghilangkan kesesatan, bukan menghukum orang sesat. Dan kita biasa dengarkan bagaimana sahabat Nabi, bila Nabi bagi senarai nama orang munafik, dia tuduh siapa? Dia tak ada nak tuduh orang kan. Walaupun mereka dijamin ahli surga. Ini kita senarai nama ahli surga pun tak ada. Sifat orang bertakwa pun tak ada.